Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna wa idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertamanya, alhamdulillah, kita merapatkan syukur kehadirat Allah. Allah masih lagi memberi kehidupan, kesihatan, kelapangan, dan kita syukur. Allah masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk kita berada di atas ketaatan kepada Allah. Tadi kita bangun salat subuh, kita zikir, baca doa, kita baca Quran dan sebagainya. Itu amal-amal soleh yang telah Allah wajib kepada kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, melainkan supaya mereka beribadat kepada aku. Kemudian kita Allah pilih pagi ini untuk sama-sama kita memahami kalam-kalam Allah ataupun wahyu-wahyu Allah yang Allah turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Quran ini adalah hidayah. Quran adalah berita gembira kepada kita orang beriman. Quran adalah ancaman kepada orang kufur dan neraka. Quran adalah penenang hati kita. Susah hati kita baca Quran, insya-Allah kita akan tenang. Baik, insya-Allah kita sambung pagi ni. Minggu lepas kita baca muka surat yang ke-8, ayat 50, 51, 52, 3 ayat. 50, 51, 52. Pagi ni insya-Allah kita sambung ayat 53. Macam biasa, siapa yang suka rela, sila yang minggu lepas ayat 50, 51 dan 52, 3 ayat. Ayat pendek-pendek ya. Silakan, siapa-siapa yang suka rela, suka dan rela. Jangan suka tak rela, tak mau. Yang suka dan rela. Silakan. Tak ada? Tak ada, saya nak baca. Tak ada nak baca, saya nak baca. Sila, siapa-siapa. Suka rela. Baca Quran dapat pahala. Satu huruf Rasul kata 10 kebajikan. Berebut-rebut. Tak ada eh? Sila. Kau ada orang lain ke? Minggu lepas dah kata mungkin ada orang lain ke? Sila. Tak ada juga. Setahun nak tunggu kan? Tak ada? Mungkin setahun macam. Ayat 50, 51, 52. Muka surat 50, 51, 52. 3 ayat. Ayat pendek-pendek Sarul. Boleh insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Lagi satu ayat. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ترجم من لغة الماليوية إلى اللغة العربية. من اللغة العربية إلى اللغة الملايوية. Pada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Silah. Wa idz faraqna. Dan ingatlah ketika faraqna kami telah membelah bikumul bahra dengan kamu akan lautan. Wa anjaynakum maka kami telah menyelamatkan kamu. Wa aghraqna dan kami telah menenggelamkan kamu. Bukan kamu, menenggelamkan keluarga Firaun. Menerangkan oleh kami
oleh kami akan keluarga Fir'aun. Wa antum dan antum kamu tanzurun, kamu melihat. Wa dan ingatlah ketika wa'adna kami telah menjanjikan akan Nabi Musa. Ya. Arba'ina lailah. 40 hari, 40 malam. Summa kemudian ittakhadhtumul ijla. Kemudian kamu telah menjadikan anak al-ajla, anak lembu betina. Mim ba'di daripada sesudahnya. Sesudah Nabi Musa ke bukit tersebut. Zalimun, orang-orang yang zalim. Ya. Summa kemudian afauna, kami telah memaafkan ankum dari kamu, mim ba'di zalik, daripada sesudah itu. La'allakum, agar kamu boleh, supaya kamu boleh, mudah-mudahan kamu tashkurun, kamu bersyukur. Alhamdulillah, boleh ya. Baik, kita sambung pagi ni insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa dan ingatlah ketika atayna, ata, kalau dianya ata 4 huruf, wazan af'ala yuf'ilu, taya, kita baca ata, telah memberi, tu kami, telah memberi oleh kami, ya. Al-kitab akan kitab. Allah beri kepada Nabi Musa kitab. Selepas Fir'aun tenggelam dalam laut, Nabi Musa menghadap Allah, Allah beri kitab. Wal furqan, dan furqan. Furqan ni pembeza, ya, daripada kalimah faraqah itulah, pisah, pecah, ya. Telah wal furqan, dan pembeza yang halal, yang haram, yang hak, yang batil, yang benar, yang salah, yang dosa, yang pahala, ya. Yang halal, yang haram dan sebagainya. La'allakum, la'alla ni mudah-mudahan boleh, supaya boleh. Kalau kita beli buku yang terjemah bahasa Indonesia, dia kata agar kamu, supaya kamu, mudah-mudahan kamu tahtadun, kamu mendapat petunjuk, kamu mendapat hidayah. Baik. Kita tengok kaedah kita yang sama ya. Kaedah sama. Ya, sila Tuan Haji. Fadal. Fa'lal madhi, dhamir, mudhari', amar. Kemudian ada lagi ni. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Okay. Nombor satunya telah. Fa'lal madhi. Madhi. Dalam Quran kita akan jumpa qad madat, sesungguhnya telah berlalu. Qad madat sunnatul awwalin, contoh orang-orang dahulu. Madhi, yang ni namanya dhamir, ganti nama. Saya, engkau, dia. Kemudian di sini namanya mudhari', sedang. Ni nanti kita jumpa amar, suruh. Amar, suruh. Madhi telah, ganti nama, sedang, suruh. Ni kita jumpa lagi isim fa'il, isim maf'ul dan bagai kita akan jumpa. Baik. Dhamir kita nak kena dia laki-laki. Kalau Arab dia kata huwa. Yang qamnya ni tu. Dia katakan huwa, saya tulis dia. Bahasa Arabnya huwa. Kemudian dia berdua huma. Okey. Jadi kita dah jumpa tu asal tak tulis lah. Kemudian kalau ramai hum, mereka. Ini ganti nama. Kemudian anta, engkau seorang laki-laki. Nanti jumpa perempuan kita kelakkan dia. Kalau berdua antuma. Antuma. Kita tak tulis, jarang-jarang jumpa ada. Kemudian ramainya antum, kamu. Ini namanya tasrif lah. Atas tasrif, pecah-pecah kalimah. Lepas tu tengok orang kata tak boleh belajar Quran ni, kena belajar tasrif dulu. Ni tasrif dah lah ni. Okay. Tasrif dah lah ni. Tasrif tu pecahan kalimah. Kalau seorang macam mana, kalau berdua macam mana, ramai macam mana. Okay. Kemudian
Saya sama je. Laki perempuan sama je. Kami pun sama, laki perempuan sama je. Yang berbeza ni, 6 ni. Dia laki-laki, dia berdua laki-laki, mereka laki-laki. Engkau laki-laki, engkau berdua laki-laki, kamu laki-laki. Kemudian dia seorang perempuan, dia berdua perempuan, kamu perempuan. Okay. Mereka perempuan, engkau perempuan, kau berdua perempuan, kamu perempuan. Yang ni yang beza. 6 laki-laki, 6 perempuan. 12 campur ni 14. Sebab tu namanya pecahan tasrih ni 14. Mudhari' pun 14. Kita jumpa 8 dah kan? Betul ya? 8 dah. Cuba tengok. Ni apa ni? Ni 6. Ni. Kemudian kita jumpa dia perempuan. Kemudian kita jumpa berdua. Berdua. 8 dah. Ada 6 lagi. Cukup 14. Baik, kita baca Quran. Balik kepada Quran. Dan ingatlah ketika lama dah, ribuan tahun dahulu. Ataina, perbuatan telah dia ata telah memberi oleh ia. Asalnya taya wazan ala yuf'ilu taya yu'tiu. Kita tak baca yu'tiu, kita baca yu'ti. Okay. Wazan af'ala 4 huruf mesti yu. Ni itu lah. Ya, huwa dia. Ni asalnya ada ya ni, ada fathah. Tanda ianya fathah. Kita tak baca ataya. Kita baca ata. Ya. Kemudian sini tanda dianya ya. Okey. Kemudian kita jumpa na. Ataina. Kami. Kami. Okey. Tanda kami nun alif. Okey. Okey. Arab kata nahnu. Kalau telah memberi oleh saya tu. Ataitu. Okey. Aku telah beri dah. Saya dah bagi dah. Begitulah seterusnya. Okey. Baik. Di sini kita jumpa ataina, telah memberikan oleh kami. Kalau sedang nun tanda kami bermata sedang. Kami beri. Nu'til hikmata man nasya. Kami beri hikmah kepada siapa yang kami nak. Ya. Baik. Ingatlah ketika telah memberi oleh kami. Allah beri kepada akan Nabi Musa, akan kitab. 2 kali akan kita. Telah memberi oleh kami kepada Nabi Musa akan kitab. Kitab sini tahu Taurat. Yang Nabi Musa menghadap Allah Bukit Tusina. Kaum dia sembah Angela, anak lembu. Kita baca lah kan. Wal furqan, wadan furqan. Furqan ni pembeza halal haram, benar tak benar, dosa pahala, syurga neraka, furqan. La'ala ni mudah-mudahan boleh, supaya boleh, agar kamu. Mudah-mudahan kamu, supaya kamu, agar kamu tadun. Bila kamulah. Bila la'allakum mesti kamu lah ujung tu. Janganlah mudah-mudahan kamu jadi mereka pula. La'allakum, supaya kamu, mudah-mudahan kamu, agar kamu tadun. Kita kenal lah. Mana kenal kamu? Ada ta dengan warna. Depan ada ta, belakang ada waw. Itu tanda kamu. Perbuatan sedang. Fa'lil mudhari'. Sedang. Lama-lama kita tak sebut sedang dah. Kita sebut mudhari' je. Okay. Jadi kita baca Quran, kita tahu ni buat telah dah. Ni buatan sedang. Ni suruh. Na. Ta wa nun. Kita buang ta, kita buang wa nun. Tinggal apa? Ha tada. Ha tada. Ha tada. Ustaz nak tanya ni, kalau fi'il madhi dia berapa huruf ni? Kita buat ta, buang wa nun. Ta wa nun tanda kamu. Tinggal ha tada. Madhinya apa dia? Kalau 3 huruf, hada.
Hada ni beri hidayah yang ni mendapat hidayah. Lain. Kalau beri hidayah, hada, yahdi. Ya. Hada, yahdi. Yang ni berapa huruf ni? Mana cikgu nak ni, tak nak belakang. Kena ni ada ta kan? Ada ta kan? Ada. Bila ada ta dia jadi 5. Ya. Wazan if ta'ala. Wazan if. Ingatlah bila ada tambah ta tu dia 5. If ta'ala. Jadi ta da ya. Okey. Ihtadaya. Kita tak baca ihtadaya. Asalnya 3. Hadaya ni hidayah. Bila ihtada mendapat hidayah, tu beza dia. Okey. Tambah 2 lah, tambah alif dengan ta. Asalnya hadaya 3. Tambah alif tambah ta. Jadi 5. Okey, wazan if ta'ala yafta'ilu ihtadaya yahtadiyu. Tadi kita baca yahtadi. Kalau kamu tahtadiun, kita tak baca tahtadiun, kita baca tahtadun. Arab dia tak mau payah sebut. Kata tahtadiun, payah tahtadun. Boleh, insya-Allah. Jadi supaya kamu mendapat hidayah. Okay. Boleh lah. Insya-Allah mudah. Duk pelan mudah dah ni, 50 dah ayat ni. 50. Ayat 50. Kalimah beratus dah ni. Baik, ayat nombor 2. Ayat 54. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wadan, kenal ingatlah ketika qala telah berkata oleh ia. Siapa yang kata ni? Mana tahu kata Nabi Musa ni? Dia kata dalam kamu kata Nabi Musa yang kata. Kalau tak tengok kamu, siapa yang kata ni? Tak nak tanya. Cuba tengok ayat atas, ayat kita baca tadi 53. Wa iz ataina Musa. Apa beza dengan yang di sini? Qala Musa, apa beza dia? Dua-dua nama Musa, apa beza dua-dua tu? Di atas ditulis macam ni. Musa, yang bawah ditulis macam ni. Beza tak? Hak atas Musa macam ni, hak bawah Musa. Ada alif kecil tak? Ada. Tu beza tu. Boleh? Baik, Ustaz tunjuk sini, tengok. Qala Ibrahimu. Telah berkata oleh ia. Siapa yang kata ni? Siapa yang kata ni? Ni. Wa il qala Ibrahim. Siapa yang kata ni? Ni, yang berkata ni siapa dia? Ia ni siapa dia? Nabi Ibrahim. Pasal apa Nabi Ibrahim yang kata? Ni bukan saja bawah depan ni. Bukan saja bawah depan ni. Okey, kita kenal dia ni orangnya. Okey. Qala telah berkata oleh ia. Telah berkata oleh siapa yang kata ni? Rasul. Okey, kalau Ustaz buat lagu ni, siapa yang kata ni? Bukan Rasul yang kata. Boleh. Orang lain yang kata, mungkin Allah kata kepada Rasul. Boleh? Tu. Jadi kita nak kenal dia di sini. Nak kenal dia ni siapa dia? Kita baca ke depan. Perkataan depan ni barisnya ke dia. Okey, jadi dia ni orang ni lah. Nabi Ibrahim. Di sini Rasul. Okey. Di sini. Qala. Telah berkata oleh ia. Siapa yang kata? Nabi mana kenal? Ada alif ke? Okey, alif kecil itu ganti baris depan ni. Kita tak baca musuyu. Wa idh qala musuyu. Okay. Boleh. Zakaria, okay? Yahya, kita tak Yahyayu.
Okey. Jadi nak kenal dia ni salah satu ni mari alif kecil ni. Di sini pakai depan lah. Okey, boleh. Kita tak baca wa iz qala Musa no. Begitu. Kalau Ustaz kata bagi depan ni tanda dia, kita pun macam Musayu. No. Okey. Boleh. Okey. Boleh. Jadi kita kenal yang berkata tu Nabi Musa lah. Okey. Itu tanda sebab tu kita nak kenal. Nak kenal siapa dia ni? Ni salah satu. Baris depan. Lagi satu alif kecil tu. Sama Yahya, Zakaria. Okey. Baik, kemudian Nabi Musa kata kat siapa? Liqaumihi, kepada kaumnya. Bani Israel. Apa dia kata? Ya qaumi, wahai kaum aku. Inna, bahawasanya kamu. Dia kata kat kaum dia. Zalam tum. Kita kenal siapa sini? Tengok dulu kita kenal siapa dalam zalam tum tu. Kenal siapa? Kenal saya ke kenal dia? Kenal kamu. Mana kamunya? Tum. Okey. Bila tum mesti perbuatan telah telah zalim oleh kamu. Kita pun kata zalim dah. Bahasa Melayu apalah. Naya kamu telah buat naya, kamu buat zalim. Okey, tanda kamu tum. Kena kenal tu. Bila kita kenal domain ni, insya-Allah kita mudah. Baik, kalau ia buang tum tinggal zalama. Zalama, telah zalim oleh tanda dia fathah, ingat tu. Telah zalim oleh ia. Okey. Kemudian kalau sedang ya ke yu? Yu zulimu ke ya zulimu Ya. Ingat 3 huruf mudhari'nya kita baca ya nah. Baca ya. Jangan 3 huruf baca yu pula, kecuali di. Kalau di kita baca yu lah. Zalama yazla ke yazli ke yazlu? Ustaz tulis. Ya wa lam. Ya tu bagi depan dah. No? Za ni kenapa? Mim mesti bagi depan. Lam tu nak bagi ke mana? Tu ya. Ya atas, ra mati, mim bagi depan. Yaumu, lam, la keli kelu, li, yaum, limu. Okay. Zalama, telah zalim oleh ia. Kalau sedang, ia zulimu, dia zalim. Kalau kami zalamna. Ya. Kalau aku zalam tu Inni zalamtu nafsi, kan? Kita mengaku dengan Allah. Inni aku zalamtu, aku telah zalim nafsi kepada diri aku, ya Allah. Kalau kami zalam, kan Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana. Baik. Baik. Jadi Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, hai kaum aku, inna, bahwasanya kaum kamu zalamtum, telah menzalimi oleh kamu. Okay. Anfusa, akan diri-diri. Apa? Akan, kalau satu diri nafsun. Kalau satu diri nafs. Kita kata nafsu nafsi ya. Nafsu ke nafsi ke, tak kira lah nafsan ke, kadang-kadang ikutlah. Tapi nafs, okay. Diri. Kalau banyak anfusa ke, anfusi ke, anfusu ke. Di sini anfusa lah. Sebab dia jadi akan. Okay. Telah menzalimi akan diri oleh kamu, akan diri-diri kamu. Apa zalim dia? Bittikhazi. Bi dengan ittikhaz. Apa nak ittikhaz? Ittikhaz. Kalau perbuatan telah ada, ittakhaza. Kalau 3, akhaza. Kalau 5, ittakhaza. Kalau 3, akhaza, ambil. Kalau 5, ittakhaza, menjadikan boleh, mengambil pun boleh. Dengan mengambil kamu boleh, dengan menjadikan kamu boleh. Dengan pengambilan kamu boleh. Boleh kita gunakan. Jadi kita faham. Okay. Dengan menjadikan kamu anak al-ajlah, anak lembu. Kamu telah ambil anak lembu jadi Tuhan. Ayat kita baca atas kan? Ayat atas. Ayat nombor berapa dah? Ayat 51. Yang Ustaz Arul baca tadi. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah summa takhaztumul ajla.
Nabi Musa menghadap Allah Bukit Tursina 40 hari 40 malam, kaumnya tinggal kepada Nabi Harun sambil mereka buat anak lembu. Jadi Nabi Musa kata, hai kaum aku, kamu telah zalim kepada diri kamu dengan mengambilnya kamu, dengan menjadikan kamu ajla, anak lembu. Maka kerana itu tubu, maka tubu, apa tubu? Bertaubatlah. Olehkah? Oleh kamu. Jangan kata bertaubatlah. Suruh siapa dah? Bila suruh mesti ada orang yang kena, kamu ke, engkau ke dia. Baik. Baik, kita padam ni bagi putih, bagi bersih. Okey. Dia kalau banyak-banyak sangat dia orang kata berserabut. Orang kata berserabut tak weh. Okey. Baik. Perbuatan suruh. Bu. Bertabatlah olehmu. Olehmu. Namanya fi'lul amar ataupun perbuatan suruh. Satu amar, bahasa Melayunya suruh. Ustaz, pergi makan. Suruh dia tu. Baik. Kalau suruh seorang, bertaubat oleh engkau, kita kan? Baik. Apa kita ambil pada awal? Urutan telah dia apa dah? Telah bertaubat oleh ia apa dah? Tabah. Jangan tabah. Tabah. Ada alif. Waktu kita baca Quran tu bagi ada harakat dah. Sama dengan qala. Ya, lagi mata. Apa nak mata? Mati. Okey. Taba qala mata kana. Okey, sama ya wazan dia. Wazan yang sama. Okey. Kalau sedang taba yatubu. Yatubu. Kalau saya bertobat, atubu. Ya, atubu. Kan kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Okay. Atubu. Jawab lu panggilan. Jawab. Tak apa. Kalau qala sama ya. Qala yaqulu mata yamutu kana yakunu. Sama ya wazan. Mudhari' madhi pun sama. Okey. Kemudian kalau suruh ambil 3-3 sekejap kan? Ambil 3-3 mati awal mati akhir. Tak. Bila huruf ni ada huruf ada huruf sakit ni. Ni huruf sakit ni. Boleh? Okey. Bila ada huruf sakit, kita terus kepada mudhari'. Tub. Tub. Bertaubat oleh engkau. Boleh? Terus ya? Terus kepada mudhari'. Kalau ambil 3-3, ambil ta, alif, ba, mati awal, mati akhir. Lepas tu, buat ke mana? Jadi, bila 3 huruf tengah tu sakit, terus kepada mudhari'. Mudhari' yatubu, terus ya, tub. Okey. Kalau qala yaqulu. Kalau suruh qul. Nama qul. Baik. Ni mata yamutu. Kalau nak bagi nak kata mati kah? Mut. Mati kah? Mut. Kalau ramai mutu. Yang kata motor lah. Mutu. Muncung ke mulut tu? Kata mutu tak hari, Bila huruf waw muncung itu. Tanya apa Kak Miah. Okey. Kana yakunu. Okey. Ustaz bagi nampak clear ni. Kalau suruh kun. Selalu ni kenal sangat dah. Kun fayakun tu. Okey. Boleh. Baik. Jadi kamu telah menzalimi diri kamu dengan mengambil kamu anak lembu. Fa maka tubu. Bertaubatlah oleh kamu ila kepada bari'i. Bari'i ini adalah asma'ul
Asmaul Husna, 99. Apa nama bari? Yang mencipta. Bari. Al-bari'u, al-musawwiru. Yang menciptakan kamu, yang menjadikan kamu, iaitu Allah lah. Okay. Dulu kita lagu ni hari ni umat Rasulullah ni kalau bertobat bunuh diri, mau bunuh diri. Kamu tobat bunuh diri mau? Kita umat Rasulullah ni ringan ya. Mau tobat, kita tobat jelah kan. Tak ampun. Kalau umat Nabi Musa bunuh diri. Itu tobat dia. Pakaian dia kotak macam ni kita basuh, dia pun kena kak. Sebelah panjang, sebelah pendek. Belah ni kotak, kak buang. Tinggal belah ni panjang, belah ni pendek. Maka datang Rasulullah, syariatnya ringan. Okay. Zaman dulu bunuh diri ya. Bunuh. Nanti kita jumpa di muka surat yang ke-15 kita jumpa sana. Yang baik ni bunuh yang jahat. Baik. Fa maka uqtulu, nampak? Taubat dia bunuh diri. Uqtulu. Apa nak uqtulu? Bunuhlah oleh kamu. Bunuh oleh kamu. Okey. Anfusa akan diri-diri kamu. Yang salah ni, yang tak salah ni, yang tak dosa ni, bunuh kau yang berdosa. Zalikum, itu bunuh diri itu khairun, lebih baik. Nampak? Baik, kita tengok uqtulu. Sama lah perbuatan suruh. Ini selesai dah. Tubuh ni selesai dah. Okay. Baik. Perbuatan telah apa dia bunuh ni? Kalau qatala, Ustaz kata kalau bunuh dah qatala. Kalau Ustaz baca qatala, berperang. Wa qatilu fi sabilillah kan. Kalau 3 huruf qatala. Kalau saling berperang iqtatala. Wazan if ta'ala. Baik. Qatala. Qatala telah membunuh oleh ia. Ni qatala. Ya, qatil lah. Kalau isim fa'il lah qatilun. Qatilun ni isim fa'il lah. Kalau fa'il dia qatala. Telah membunuh oleh ia. Okey. Qatala al-ustaz Sa'ban. Apa dah? Ustaz bunuh pula. Ustaz pembunuh. Okay. Qatala telah membunuh oleh ia, ni tanda dia. Sebab kita belajar tanda dia fathah. Kalau sedang bunuh yaqtulu. Yaqtulu. Okey. Ni ada huruf sakit tak? Tak ada. Huruf sakit lah. Huruf sakit ada 3. Alif, waw, ya. Tadi ada kan? Qala, ada huruf sakit. Alif ni ada ni. Okey, Yang ni tak ada sakit. Namanya sihat semua. Sempurna, sihat. Okey. Qatala yaqtulu. Kalau perbuatan suruh ambil 3 ni kaedah dia. Ambil 3 qatala. Itu yang pertama. Yang kedua, mati'a awal, mati akhir. Yang ketiga, tengok huruf ta. Jangan tengok madi, tengok mudha. Sebab perbuatan suruh ni berpandu kepada mudha. Mudhari'. Bagi depan. Lepas tu tambah alif. Alif ke bawah ke atas? Betul ke atas? ke depan. Ni bagi depan ni, alif ke depan lah. Okey, ingat tak? Uqtul, bunuh oleh kita suruh orang pergi bunuh. Bunuh pula tu. Uqtul, engkau. Mana tanda engkau? Mati. Okey, tanda engkau perbuatan suruh mati. Qul, katakan oleh ni tanda engkau ni. Okey. Sebab tu dalam perbuatan amal ni ada 6 ya. Nah, kalau madhi 14, mudhari' 14, kalau suruh ada 6 ya. 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Okey. Uqtul, bunuh oleh engkau. Kalau ramai, uqtulu, tambah wa alif. Okay. Jadi mu.
uqtulu, bunuh oleh kamu. Ya. Tapi bila sambung kita tak baca fa'uqtulu lah, kita baca faqtulu. Kalau buang fa, uqtulu. Okay. Bunuh oleh kamu anfusa, akan diri-dirikum kamu. Zalikum, itu tu bunuh diri tu. Khairan, lebih baik, la bagikum kamu. Ainda, di sisi. Bari'i, tadi kita jumpa dah bari'i. Okay. Yang menciptakan kamu. Kemudian fataba alaikum. Apa makna tu? Taba alaikum. Apa makna dia? Masa Ustaz dah cerita dah ni. Ustaz dah cerita kaedah ni. Tapi nya lupa. Ya. Baik. Tadi kita jumpa taba. Apa makna taba? Telah bertaubat oleh ia. Ni kita jumpa taba. Ada ala kan? Ada ala. Yang ni apa? Telah menerima taubat oleh ia. Beza lah. Kalau taba saja, dengar kalau taba saja telah bertaubat oleh bila taba ala, telah menerima taubat oleh ia. Allah terima taubat. Ya. Kalau tak ada ala ni, dia bertaubat. Ada ala, dia terima taubat. Itu kaedah dia. Okay. Jangan silap bagi pula. Nah, ini maka telah bertaubat oleh ia. Allah pula bertaubat. Bukan Allah Allah yang menerima taubat. Okay. Fataba alaikum, maka telah menerima taubat oleh ia tu oleh Allah. Ala, ke ataskum kamu. Okay. Kan kita selalu zikir kan? Apa kita zikir? Rabbi ghafirli watub alayya. Ya. Tadi kita jumpa tub. Apa mana tub? Bertaubat oleh engkau. Ni kita kata pula Rabbi ghafirli watub alayya. Wa tub. Ni tub, bertaubat oleh engkau. Yang ni tub alayya, terima taubat oleh engkau ya Allah. Alayya ke atas. Nampak? Beza kan? Ni tub, bertaubat oleh engkau. Yang ni tub alayya, terima taubat oleh engkau ya Allah. Alayya ke atas. Okay. Tu beza dah. Kerana ada kalimah ala ni. Yang boleh sama lah di sini kan. Ada ala. Bila ada ala, telah menerima taubat oleh ia, oleh Allah. Ala, ke atas kamu. Okay. Innahu, bahwasanya dia tu balik kepada Allah. Huwa tu balik kepada Allah. Dia tawwab. Mana tawwab? Nanti satu hari banyak kita jumpa lah, banyak. Cuma Ustaz nak buka lah, kita belajar lama dah ni. Ya, lama dah kita jumpa. Baik, kita akan jumpa kalimah dalam bahasa Arab dia katakan sirah muballaghah. Bisa dengar? Orang lama-lama bisa dengar cikgu nak ni? Sirah muballaghah. Bahasa yang melampau. Allah tu Ghaffar. Sirah muballaghah. Kita duk zikir apa nama kunut nazilah? Ya Qahhar. Ya Qahhar. Lagi Jabbar. Lagi Wahhab, Tawwab. Wazan ni. Fa'al. Ni namanya sirah mubalaghah. Sirah tu gaya, mubalaghah tu yang melampau. Allah lah, nama-nama Allah lah kebanyakan. Ghaffar, yang maha pengampun. Tawwab, yang maha menerima taubat. Jabbar, Qahhar. Ni. Okay. Sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Gaya bahasa yang melampau. Okay. Allah lah yang ada. Ya. Kita yang ada melampau ni kat kita. Qahhar. Saya paling mula-mula saya dengar kalimah qahhar ni. Dia terkahak. Budak-budak tu kahak lah kita.
Kahak ni pun benar. Rupanya qahar. Ingat apa boleh kata? Kahak ingat ke kahak? Rupanya qahar, bukan kahak. Sama lah tahu wazan ni. Kan surah apa ni? Ustaz Zaki. Surah Al-Buruj kan? Fa'alul lima yurid. Allah tu melampau sangat apa yang Allah nak buat, Allah buat. Tengah sihat kita sakit. Ya. Duk sakit lama tak mati-mati lagi. Allah buat apa Allah nak buat. Ya. Sirah mubalaghah. Tawwab, yang maha menerima taubat. Ar-Rahim, yang maha pengasih. Allah maha kasih sayang dengan kita. Okey. Baru apa ayat? Baru 2. Okey. Ada masa lagi lah. Dia pelan-pelan lama tu pelan-pelan boleh lah. Baik, takat tu ada soalan. Ambil ayat minum. Ambil ayat minum. Kau baca tanda mana kan, nak tanya kan? Boleh, silakan. Tuan Haji Sami, okey, clear. Tuan Haji Sami boleh bantu kan? Boleh bantulah. Ustaz Harun boleh bantulah. Okey. Bagi-bagi apa? Baik, kita sambung ayat yang ketiga, ayat 55. Ayat 55. A'udzubillah. Baik. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika qultum. Kita kenal qultum. Kenallah. Kita kenallah Quran ni. Insyaallah. Ni dia, ni kamu, ni mereka, kita kenal korang-korang ni. Okey. Qultum kita kenal kamu. Ya. Waktu ni. Tanda kamu perbuatan telah, fi'il madhi, tum. Asalnya antum. Kamu. Okay. Jadi masuk dalam fi'il tinggal tumnya lah. Sama dengan anta. Anta, engkau. Bila masuk dalam fi'il tinggal ta je lah. Tinggal ta je. Qulta. Ya. Baik. Tanda engkau ta. Kena ni. Tanda mereka wa'a wa ali. Tanda ia fathah. Tu kena. Baik. Wa iz, ingatlah ketika qataltum. Okay. Telah membunuh, telah berkata, bukan qataltum, qultum. Telah berkata oleh kamu. Perbuatan telah qala. Telah berkata oleh ia. Kalau sedang tadi kita jumpa kan? Qala kana mata qala yaqulu. Mudah. Kalau saya aqulu. Kan dalam khutbah jemaah kan? Aqulu qawli haza kan? Lalu kan ustaz cakap di masjid, aqulu qawli haza. Aku kata perkataan itu kan. Kita tengok, kita belajar sikit-sikit faham kan? Aqulu qawli haza. Baik. Kalau telah berkata oleh mereka, kalau ia telah berkata oleh ia, qala. Kalau telah berkata oleh mereka, telah. Qalu. Lupa dah tu. Tanda mereka wa ali. Di sini tanda mereka ya wa nun. Yaquluna. Ya, okey. Kalau telah berkata oleh engkau, qalta, betul? Betul sahabat? Telah berkata oleh engkau qalta, betul? Kalau berkata oleh kamu qaltum, dah qaqah belakang. Betul ke salah tu? Puan Rahimah. Salah. Tak dengar suara, tengok mulut kata salah. Habis nak kata betul ke mana? Qul. Pasal apa kita baca qul? Pasal apa kita tak baca qa? Apa saja qa?
qala, qalu, qalta, qaltum. Pasal apa kita baca ku? Ni soalan daripada ustaz ni. Pasal apa? Kita tahu. Baik, kalau kita baca qa, mudah ke senang? Payah lah. Qalta, qaltum. Payah lah. Payah. Mudah. Qul. Berpandu kepada mudhari' dia. Ni pandu ni. Yaqulu, qul. Kan senang. Sama dengan kana, yakunu. Kalau kamu, kantum. Kuntum. Berpandu kepada mudhari'. Mudah kan? Jadi orang tanya siapa tak baca qa? Berpandu mudhari'. Yang ni mudah. Kalau qalta, qalna, payah. Kalau qulna, mudah kan? Qultu, qultum, mudah. Tengok mudhari' dia, yaqul. Aku ni lah bos sini. Qulta, qultum, qultu, qulna. Okey. Boleh? InsyaAllah. Ingatlah ketika qultum telah berkata oleh kamu. Kamu ni siapa dia? Umat Nabi Musa, Bani Israel. Apa mereka kata? Ya Musa. Panggil Nabi Musa. Dia tak panggil Nabi pun. Dia panggil nama terus. Kita, ya Rasulullah kan? Ya Nabi, Rasulullah panggil kan? Ya Nabi, Allah panggil. Allah tak panggil nama. Rasulullah kita Allah tak panggil nama, Allah panggil Nabi. Ingatlah ketika qultum telah berkata oleh kamu, hai Bani Israel, ya Musa, hai Musa, lan ni sekali-kali tidak. Bila guna lan sampai bila pun. Kita ada kata kali-kali dak kali-kali ya. Itu lan. Okay. Baik. Itu nombor satu. Lan sekali-kali tidak. Dan lan ni huruf apa? Lan ni huruf harfu nasab. Huruf nasab. Ya, kita kenal. Ada kawan dia lan lagi? Boleh. Ya. Okay, ada. Lan. Huruf dalam tu ada, dalam kamus ada huruf nasab. Bila huruf nasab dia akan jumpa dengan fi'il mudhari'. Huruf nasab ni dia akan jumpa mudhari'. Okey. Dan mudhari' dia kena nasab lah. Okey. Lagi nasab kita kenal situ. Sekali-kali tidak nu'mina, kami beriman. Tu dia. Hai Musa, sekali-kali tidak kami beriman. Tu dia. Lawan Nabi Musa. Ya. Baik, perbuatan telah mana dia? Balik. Nu'mina asalnya mana? Telah beriman oleh ia. Kalau sedang yu'minu, dia beriman. Okey. Kalau kami nu'minu, okey. Tiba-tiba di depan ni ada lan. Ada lan. Okey. Maka fi'il ni jadi lagu mana? Nu'mina. Ni namanya nasab lah ni. Okey. Asalnya nu'minu, yu'minu. Masuk huruf nasab, kita baca pada nu jadi na. Okey. Itu namanya nasab. Okey. Sekali-kali tidak, nu'mina, kami beriman. Laka, la, bagi ka engkau. Engkau tu Nabi Musa. Hai Musa, kami takkan beriman kepada engkau. Hatta sehingga, okay. Nara, kami melihat, kami tengok. Tu dia. Baik. Hatta juga huruf nasab. Hatta juga huruf nasab. Okay. Di sini mana nasabnya? Orang lama. Dia tahu. Ustaz kata bila ada huruf nasab, dia kena nasab. Siapa boleh jawab? Tarun. Memang ada ya. Tak mana nasab dia. Kalau ada satu lagi, alam taro kan? Alam taroka. Lam taro. Mana ya dia? Saya guna ni. Asal ada ya pasal apa ya hilang? Alam, lan huruf jazam. Bila jazam ya-nya hilang. Ni huruf nasab. Ya masih ada. Yang tak ada apa dia? Ada alif kecil tak? Tak ada kan?
Tu nasab. Tak ada. Asalnya ada leksi. Nara. Tu nasab dah. Kerana hatta ni termasuk dalam lan huruf nasab. Baik. Hatta sehingga nara kami melihat. Hai Musa, sekali-kali tidak kami beriman kepada engkau sehingga kami melihat Allah. Nara Allah, kami tengok Allah. Okey. Jahrah, mana jahrah? Jihar. Terang. Dia nak tengok Allah terang-terang. Ya. Kan mereka pergi ke Bukit Tusina, ikut Nabi Musa, minta nak tengok Allah. Allah bagi mati habis. Mati. Bergelempangan. Ya. Nabi Musa minta tengok Allah. Allah tajalla. Ya. Nabi Musa pengsan. Ya. Mana dunia ni kita tak boleh tengok Allah. Okey. Akhirnya Allah kata fa'akhazat, maka akhazat. Hai Musa, kami tak akan beriman sehingga kami melihat Allah jihar, terang-terang tengok Allah, baru kami nak beriman dengan kau. Maka akhazat. Mana akhazat? Kalau lelaki akhazah. Telah mengambil oleh di sini lelaki ke perempuan? Akhazah ke akhazat? Dia perempuan. Mana dia kenal dia perempuan? Tak mati. Okay. Akhazat. Okay. Telah mengambil oleh ia. Perempuan ni siapa dia? Siapa nak, kan tadi Ustaz beritahu kan, nak kenal dia tu barisnya dia depan. Qala Ibrahimu, telah berkata oleh Ibrahim. Di sini akhazat, telah mengambil oleh ia. Ia tu siapa dia? Mesti baris depan. Siapa dia? Telah mengambil oleh ia. Akan kamu. Siapa yang ambil ni? Ekor kan baris depan. Ya. Ekor tu. Okey. Yang mengambil ni ekor lah. Apa ekor? Suara petir. Mati bergelempengan habis. Dia nak tengok Allah ni. Ya. Boleh. Baik. Kalau laki-laki ambil akhazah. Okey. Akhazah ustaz al-qalam. Ustaz dah ambil pen dia. Okey. Kalau ustazah ambil akhazat, ustazah al-qalam. Di sini akhazat akhazat. Yang ambil apa? Sa'iqah. Okey. Sa'iqatu. Bagi depan Jadi kita nak kenal dia di sini, inilah dia. Perempuan. Sa'iqah tu lelaki ke perempuan? Perempuan, sebab tu guna kalimah akhazat. Okay. Telah mengambil oleh ia akan kamu oleh suara petir, halilintar, mati habis. Mati. Wa antum walal kamu, sedangkan kamu tanzurun, kamu tengok kawan dia mati. Kawan dia mati kan? Mati. Okey. Kemudian tengok ayat 86. Semua kemudian ba'asnakum, kami bangkitkan kamu, hidup balik. Ya. Min pada ba'di, sesudah mautikum, kamu mati. Allah sebut maut. Maknanya mati. Ada ahli tafsir mengatakan pengsan. Tapi ikut ayat ni Allah kata maut, mati. La'allakum tashkurun, supaya kamu syukur. Ya. Jadi maknanya ditempik dengan sa'iqah. Jadi akhazat di sini telah mengambil oleh ia tu suara petir akan kamu. Wa antum walal kamu tanzurun. Ta nun zu. Ni ada ta, ni ada wa nun. Tanda kamu. Kamu kawan ni bergolek mati, kawan ni mati kan. Habis mati. Kemudian Allah bagi hidup balik. Hidup balik. Orang tu? Hidup balik. Ya. Sama lah yang cerita Nabi Musa suruh sembelih lembu kan. Orang yang dia bunuh tu hidup balik kan. Beritahu siapa yang bunuh dia.
La tak lah, la tak ada lah. Ada mati hidup pula ke? Di zaman dahulu lah, ya, di zaman dahulu. Baik. Ini Bani Israel kan? Baik. Baik, tanzurun ni perbuatan telah dia pada buang ta, buang wanun tinggal nazara. Nazara ni melihat. Sebab tu cermin mata bahasa Arab apa dia? Nazara. Okay. Dia guna kalimah tengok. Lupa. Kak Mia tahu dia duk belajar. Nazarah, cermin mata. Dia berkalimah nazara. Telah melihat oleh ia. Okay. Kalau sedang, yang zurun. Okay. Kalau saya lihat, anzuru fis sama. Saya tengok naik ke langit. Okay. Nanti boleh cakap Arab ni. Jangan. Cakap pelan-pelan apa. Lama-lama boleh. Masa siapa cakap Melayu kita denda. Satu patah RM1. Lawak lawak. Baik, ada soalan 3 ayat. Tak ada lah. Kita baca 3 ayat lah ni kak. 53, 54, 55. 53, 54, 55. InsyaAllah. Banyaklah ayat pun 5 nak masuk 60 lah. Masuk 60. 80 ayat lagi habislah juzuk 1. Habis juzuk 1 ni insyaAllah belakang tu mudah. Mudah. InsyaAllah. Ada soalan tak ada? Baca tata mana orang? Nak baca tata mana sangkut ya? Kaedah. Hafazah tu masing-masing lah. Masing-masing. Ada orang yang Allah beri kehebatan dia. Kuat ingatan dia, tu hak dia lah. Dia. Dari segi kaedah, yang ni hilang ni, yang ni pasal apa macam ni, yang ni macam ni. Kita akan jumpa macam-macam dalam Quran. Okay. Jadi kalau tak ada soalan, kita tangguh sini. Di sebelum tu, ni yang Ustaz janji pada minggu lepas kata habis. Dalam tu adalah doa yang saya kata tu, yang minggu lepas kan. Kita tengok orang ditimpa musibah, apa kita nak minta dengan kita. Yang tu ada. Alhamdulillahillazi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. InsyaAllah. Baik, tak ada soalan ya. Terima kasih semua kerana beri sokongan kepada kelas ni. Jadi yang baik, yang benar daripada Allah, salah silap kita minta ampun kepada Allah. Akhir sekali, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.